Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana telah memilih untuk menonton video ini. Baiklah, seperti yang anda lihat pada thumbnail, dalam video ini saya akan menceritakan tentang sebuah buku teks digital yang saya ciptakan sendiri yang berkonsepkan kepada akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam video ini saya akan menceritakan secara lebih terperinci mengenai tema program kita pada hari ini, iaitu program bercerita secara atas talian. Baiklah, sebelum saya melanjutkan video ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi ialah Nur Safawati binti Sebli dan saya mesra dipanggil sebagai Safa. Saya merupakan pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak dan daripada program PPISMP ambilan Ogos 2025, dan saya merupakan daripada program PPRBMM 1-2. Baiklah, selamat datang saya ucapkan kepada anda semua ke dalam program bercerita secara atas talian yang bertemakan akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber inspirasi ummah madani. Baiklah, sebelum saya melanjutkan lagi penceritaan saya, izinkan saya untuk melontarkan serangkap pantun yang berbunyi: terpisah dua negara oleh sempadan, negara yang aman, indah permai. Jadikan Rasulullah sebagai teladan, mulia akhlaknya pasti disukai ramai. Dalam pantun ini, saya ada menekankan tentang jadikan Rasulullah sebagai teladan. Sebagai umat Islam, kita seeloknya dan sewajibnya untuk mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maka dalam video ini saya akan menceritakan tentang indahnya dan betapa mulianya akhlak Rasulullah. Sebelum itu, sebelum saya menceritakan tentang buku teks secara digital saya ini, izinkan saya untuk mengupaskan dengan lebih lanjut mengenai tema program kita hari ini, iaitu akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber inspirasi ummah madani. Apakah yang dimaksudkan dengan akhlak, anda semua? Okey, baiklah, akhlak ialah menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ialah sesuatu yang sebati dalam jiwa seseorang dan melahirkan tingkah laku secara spontan tanpa dirancang atau disengajakan. Oleh itu, akhlak ni ialah kumpulan nilai ataupun sifat yang sebati dalam jiwa seseorang yang menjadi kayu ukur ataupun neraca bagi menentukan sesebuah perbuatan itu untuk dilakukan atau ditinggalkan. Maka, akhlak ini juga boleh ditafsirkan sebagai cerminan peribadi seseorang. Kerana apa? Kerana indah akhlaknya, maka indahlah peribadi seseorang itu. Apa pula yang dimaksudkan dengan sunnah? Sunnah pula merupakan segala perkataan atau perbuatan dan ketetapan yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah ini berfungsi sebagai panduan kepada umat Islam untuk melaksanakan dan memahami ajaran Islam. Maka bila kita berpandukan kepada sunnah, ianya segalanya berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan bimbang, kita tidak akan lari ataupun sesat daripada landasan agama Islam kita yang sebenar. Baiklah, dalam tema kita ada menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber inspirasi ummah madani. Sebagai sumber inspirasi ummah madani. Ini menegaskan bahawa Rasulullah sebagai teladan kita sebagai umat Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana sudah terbukti dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat dan
mereka yang banyak mengingati Allah. Maka apabila kita jadi daripada ayat ini membuktikan bahawa apabila kita menjadi Rasulullah sebagai teladan kita, kita termasuk dalam golongan mereka yang banyak mengingati Allah. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada ketika zamannya merupakan seorang yang sangat dipercayai oleh penduduk Madinah dan Mekah, sehingga baginda digelar sebagai Al-Amin. Apakah maksud Al-Amin, rakan-rakan semua? Al-Amin merupakan pemuda yang dipercayai, kerana Rasulullah SAW ini sangatlah dikenali dengan sifat jujurnya. Baginda sangat dipercayai oleh orang ramai. Selain itu, terdapat juga pelbagai peristiwa yang membuktikan betapa mulianya akhlak Rasulullah. Dalam hadis di mana Aisyah radhiyallahu anhu ada meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu dalam membuat kerja rumah seperti menjahit pakaian dan membersihkan rumah. Baginda tidak pernah merungut ataupun meninggikan suara. Rakan-rakan semua, di sini kita dapat saksikan bahawa betapa rajinnya dan betapa bertanggungjawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda seorang pemimpin, tetapi baginda tidak pernah melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Baginda juga seorang yang sangat merendah diri. Tidak mudah bagi seorang pemimpin pada masa kini, kalau kita lihat pada masa kini, tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk melakukan kerja di rumah. Kerana apa? Kerana mereka sudah sibuk dengan tanggungjawabnya sebagai pemimpin. Tetapi tidak bagi baginda Rasulullah. Rasulullah sangatlah rajin dalam membantu Aisyah radhiyallahu anhu ini untuk membuat segala kerja di rumah. Selain itu, terdapat juga peristiwanya lain yang membuktikan betapa mulianya akhlak Rasulullah ini, iaitu dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Dalam peristiwa ini, baginda hendak berdakwah kepada penduduk-penduduk di kota Taif tentang Islam. Tetapi apa yang berlaku, rakan-rakan? Dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja ditolak oleh penduduk kota Taif, malah baginda dilempar oleh batu sehingga kasutnya dipenuhi dengan darah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Taif untuk menyebarkan agama Islam. Dan adakah rakan-rakan semua tahu apakah tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak membalas penduduk kota Taif yang melemparnya dengan batu dengan kemarahan, tetapi baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya penduduk kota Taif ini diberi hidayah. Walaupun, kalau rakan-rakan semua nak tahu, walaupun malaikat pada ketika itu mencadangkan kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah supaya penduduk kota Taif ini diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi betapa mulianya akhlak Rasulullah. Rasulullah memilih untuk mendoakan kebaikan kepada kota Taif, sehingga adakah rakan-rakan semua tahu yang bahawa pada kota Taif pada masa kini adalah sebuah kota yang dikenali dengan pemuda-pemudanya yang amal soleh dan solehah. Di sini kita dapat membuktikan bahawa betapa mulianya akhlak Rasulullah ini dan betapa mulianya akhlak Rasulullah sehingga kita sewajarnya mencontohi akhlak baginda. Tidak usah diragukan lagi akhlak Rasulullah sehingga kita menjadikan baginda sebagai sumber inspirasi di hidup kita. Baiklah, itu merupakan mukadimah kepada program kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya akan menceritakan kepada anda semua
mengenai buku cerita digital yang ditulis oleh saya sendiri yang bertajuk Umar dan si Oyen. Buku cerita ini menceritakan tentang Umar yang merupakan seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 7 tahun dan mempunyai seekor kucing yang bernama Oyen. Oyen ini merupakan kucing yang dijumpainya di tepi jalan. Dan dalam buku cerita ini menceritakan bagaimana Umar menjaga kucing tersebut dengan baik sekali, dan Umar tidak mengabaikan tanggungjawabnya dalam menjaga kucing tersebut. Baiklah, saya akan menceritakan tentang Umar dan si Oyen. Umar dan si Oyen. Watak dalam buku cerita ini ialah Umar. Umar merupakan seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 7 tahun. Si Oyen pula merupakan seekor kucing jalanan yang berwarna jingga. Kerana itu, ia digelar sebagai Oyen. Watak yang seterusnya ialah ibu. Ibu merupakan mak kepada Umar yang berusia 30-an. Baiklah, saya akan memulakan cerita ini. Pada suatu petang yang cerah, Umar berjalan kaki hendak pergi bermain bola sepak bersama rakan-rakannya. Padang bola sepak berada tidak jauh dari rumahnya. Dia berjalan dengan riang sekali sambil ditemani kicauan burung. Ketika Umar dan rakan-rakannya sedang rancak bermain bola sepak, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Mereka terpaksa menghentikan permainan kerana bimbang akan keselamatan mereka. Umar dan rakan-rakannya pulang ke rumah masing-masing dengan pakaian yang basah kuyup. Umar terlupa untuk membawa payung. Dia berjalan pulang ke rumahnya dengan cuaca yang sejuk dan berangin. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi kucing mengiau dengan sayu di dalam longkang berhampiran dengannya. Umar dengan berhati-hati dan perlahan mendekati ke arah bunyi kucing tersebut. Umar terkejut melihat keadaan kucing yang basah kuyup dan terdapat tumpukan darah pada bulunya. Umar dengan berhati-hati membawa kucing tersebut keluar dari longkang. Dia berasa kesian terhadap kucing itu dan membawanya ke rumah. Umar teringat akan pesanan ibunya tentang Rasulullah sangat mencintai haiwan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, hujan pun reda. Setibanya di rumah, Umar meminta izin kepada ibunya untuk membenarkannya merawat dan menjaga kucing yang dibawanya. Ibunya dengan gembira dan rela hati membenarkan Umar untuk membela kucing itu. Umar meletakkan kucing itu ke dalam kotak kosong yang besar di dalam rumahnya. Setelah selesai mandi, Umar mengelap kucing itu menggunakan tuala kecil dengan berhati-hati. Dia merawat luka pada kucing itu. Kemudian, Umar memberi kucing itu makanan kucing yang baru dibeli ibunya. Umar menamakan kucing yang dijumpainya dengan nama Oyen kerana bulu kucing itu yang berwarna jingga. Semenjak hari itu, Umar menjaga si Oyen dengan penuh kasih sayang dan berhati-hati. Dia tidak pernah lupa untuk memberi makan dan minum kepada Oyen. Umar juga sering bermain dengan Oyen. Umar sangat menyayangi Oyen. Ibunya berasa bangga terhadap Umar walaupun baru berusia 7 tahun, tetapi dia mampu untuk menjaga dan menyayangi Oyen. Kini, Oyen tumbuh menjadi seekor kucing yang sihat. Umar kelihatan lebih ceria dan riang dengan kehadiran Oyen di rumahnya. Tamatlah cerita kita. Baiklah, pengajarannya. Kita mestilah menyayangi dan menjaga haiwan peliharaan seperti kucing dengan penuh bertanggungjawab sebagaimana Rasulullah SAW menyayangi haiwan.
kita seharusnya menyayangi dan tidak menyakiti semua makhluk ciptaan Tuhan, bukannya manusia sahaja. Dalam hadis sahih riwayat Muslim menyatakan bahawa Allah mewajibkan agar berlaku ihsan atas semua perkara. Baiklah rakan-rakan semua, seperti yang anda dengar dan lihat pada buku cerita Umar dan si Oyen ini, ia lebih memfokuskan kepada adab terhadap haiwan, di mana dalam buku ini dapat kita lihat betapa Umar menjaga dan melindungi kucing kesayangannya iaitu Oyen dengan penuh tanggungjawab. Dia tidak pernah mengabaikan kucing kesayangannya itu. Dan dalam buku teks ini, ia menegaskan tentang bagaimana kita menjaga dan melindungi haiwan. Dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menekankan tentang adab terhadap haiwan dan pelbagai peristiwa yang telah menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki sifat ihsan terhadap haiwan. Antaranya peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bersiap untuk menunaikan solat, tetapi terdapat seekor kucing yang tertidur di bahagian jubahnya. Cuba rakan-rakan semua teka, apa yang baginda Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah hendak solat, tetapi ada kucing yang tertidur di bahagian jubahnya. Dan dapat kita lihat betapa mulianya Rasulullah SAW dengan tindakan yang baginda lakukan, di mana baginda lebih rela untuk memotong bahagian jubahnya yang menjadi alas kepada kucing tersebut tertidur berbanding membangunkan kucing tersebut untuk pergi daripada jubahnya itu. Hal ini dikatakan demikian kerana Rasulullah tidak mahu mengganggu kucing tersebut daripada tidurnya. Di sini dapat kita lihat betapa baginda Rasulullah SAW ini sangatlah beradab terhadap kucing ataupun haiwan, bukannya kepada manusia sahaja. Selain itu, terdapat juga peristiwa di mana baginda melihat sebuah perkampungan semut yang telah dibakar. Lalu baginda bertanya, siapa yang membakar tempat tinggal ini? Mereka menjawab, kami. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya tidak wajar seseorang menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini, dalam hadis ini menekankan bahawa Rasulullah SAW tidak mahu kita untuk membakar ataupun menyiksa sesuatu dengan api kecuali Tuhan yang pemilik api. Walaupun kita membakar seekor semut dengan kita membakarnya, jangan ya rakan-rakan semua. Seterusnya, dalam Islam juga ada menekankan kita supaya tidak menyiksa haiwan daripada sekecil-kecil semut sehinggalah sebesar-besar kucing. Dalam peristiwa yang saya katakan tadi, di sini dapat kita lihat betapa Islam ingin kita untuk memiliki sifat ihsan terhadap haiwan. Antara bentuk penganiayaan yang terhadap haiwan seharusnya dan sewajarnya untuk kita elak, antaranya membunuh binatang, meracuni binatang, meracuni haiwan, terutamanya kucing. Perkara ini seharusnya tidak berlaku. Dalam buku cerita yang saya sampaikan tadi, dapat kita lihat betapa Umar menjaga kucingnya dengan baik. Dia memberi makan dan minum kepada kucingnya tanpa terlupa sehari pun. Dalam Sahih Muslim, terdapat juga hadis yang menceritakan tentang kisah seseorang wanita yang melakukan dosa besar
telah diampunkan oleh Allah akibat daripada perbuatannya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Daripada Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud seseorang wanita melacur dalam melihat seekor anjing pada suatu hari yang panas sambil mengelilingi sebuah perigi. Anjing tersebut juga menjelirkan lidahnya kerana kehausan. Wanita tersebut menanggalkan kasutnya lalu memberinya minum, maka telah diampunkan dosanya. Riwayat Muslim. Dalam hadis ini menceritakan tentang seorang wanita yang melakukan dosa besar, tetapi dengan perbuatannya memberi anjing yang kehausan minum, dia telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dosanya merupakan dosa besar. Di sini dapat kita lihat betapa agama Islam ingin umatnya untuk berlaku ihsan terhadap haiwan, sehingga kan Allah mengampuni dosa kita dengan kita berbuat baik kepada haiwan walaupun ianya merupakan seekor anjing. Seperti yang kita tahu, anjing merupakan seekor haiwan yang dijauhi oleh kita sebagai umat Islam kerana ianya merupakan satu najis yang besar. Tetapi walaupun begitu, kita seharusnya dan sewajibnya untuk berlaku ihsan dan tidak menyiksa anjing. Selain itu, terdapat juga hadis yang menceritakan yang sebaliknya, di mana kisah seseorang wanita yang dimasukkan ke neraka kerana menyiksakan seekor kucing sehingga mati kelaparan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita diazab kerana seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Wanita itu masuk neraka kerana kucing itu tidak diberinya makan, tidak diberinya minum, tidak pula dilepaskan hingga kucing itu mampu makan haiwan yang ada di tanah. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis yang sebelumnya itu, seorang wanita yang memberi minum kepada anjing dan dia diampunkan dosanya. Tetapi tidak pada hadis yang satu ini, di mana wanita tersebut dimasukkan ke neraka kerana menyiksa seekor kucing sehingga mati kelaparan. Di sini dapat kita lihat betapa Allah tidak mahu kita menyiksa haiwan, dan apabila kita melakukan perkara tersebut, azab yang akan kita dapat adalah dimasukkan ke neraka. Ramai kita lihat pada masa kini orang menganggap remeh terhadap penyiksaan terhadap haiwan, tetapi sedangkan dalam Islam, azab yang kita dapat adalah kita akan dimasukkan ke dalam neraka kerana menyiksa haiwan. Di sini dapat kita lihat betapa Islam menegaskan kita supaya berlaku ihsan kepada haiwan dengan tidak menyiksa haiwan tersebut. Dan Islam juga menegaskan kita untuk tidak melakukan sebarang bentuk penganiayaan terhadap haiwan, seperti tadi menyiksa, tidak memberi haiwan makan, lepas tu membunuh haiwan dan sebagainya. Ihsan terhadap haiwan dalam Islam tidak terhenti setakat itu sahaja. Islam juga mengajar kita untuk berbelas kasihan terhadap haiwan, termasuk ketika kita menyembelih mereka untuk makan. Sebelum kita makan sesuatu haiwan, kita seharusnya menyembelih mereka dengan mengikut syariat Islam. Dalam seperti yang kita lihat dalam rukun menyembelih, terdapat pelbagai perkara makruh yang seharusnya kita elak ketika menyembelih. Antaranya, tidak menyembelih haiwan di depan haiwan yang lain. Selain itu, kita juga tidak digalakkan untuk
untuk menyembelih haiwan dengan menggunakan pisau ataupun alatan yang tumpul. Kerana apa? Kerana ini boleh menyakiti haiwan tersebut. Walaupun ketika titik terakhir haiwan tersebut, dalam Islam menyuruh kita untuk berbelas kasihan terhadap haiwan. Selain itu, dalam suatu kisah di mana Rasulullah SAW melihat seekor unta yang kurus sehingga belakangnya melekat ke perutnya. Lalu baginda bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dalam urusan haiwan-haiwan ini, tunggangilah ia dengan baik dan sembelihlah ia dengan baik." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini ada menekankan tentang tunggangilah ia dengan baik. Maka terdapat beberapa haiwan yang dibolehkan kita untuk tungganginya ia kerana ia merupakan salah satu fungsi haiwan tersebut. Sebagai contoh, unta. Kerana apa? Kerana dalam setiap binatang ataupun haiwan, mereka dicipta dengan struktur tulangnya yang mampu untuk menunggangi sesuatu benda ataupun menunggangi manusia. Tetapi dapat juga haiwan yang tidak mempunyai struktur tulang yang mampu untuk menunggangi benda. Sebagai contoh, gajah. Gajah sebenarnya ia bukanlah sesuatu haiwan yang dapat kita tunggangi, termasuklah menunggangi manusia. Tetapi dapat kita lihat pada masa kini, gajah banyak digunakan dalam sektor pelancongan untuk menunggangi pelancong-pelancong. Sebenarnya perkara ini sepatutnya tidak berlaku. Gajah tidak memiliki struktur tulang seperti unta mampu menunggangi manusia. Gajah apabila menunggangi manusia ataupun sesuatu benda yang berat, ianya boleh menjejaskan struktur tulang gajah tersebut sehingga menyebabkan gajah tersebut cacat. Dan lebih parahnya lagi, boleh menyebabkan kepada kematian. Maka rakan-rakan semua, seharusnya kita elak dan tidak menunggangi gajah. Walaupun dalam sektor pelancongan, untuk menarik minat pelancong, sesebuah negara menggunakan gajah untuk memberi pengalaman kepada pelancong menunggangi gajah. Jadi seharusnya kita elakkan perkara tersebut kerana ini boleh menjejaskan gajah tersebut. Dan dalam hadis ini juga menekankan tentang sembelihlah haiwan dengan baik. Maka sebagai umat Islam terdapat rukun-rukun sembelih yang wajib kita patuhi, dan terdapat pelbagai perkara makruh yang patut kita jauhi dalam kita menyembelih haiwan. Kerana haiwan juga memiliki sifat sakit, haiwan juga merupakan makhluk Tuhan. Maka sewajibnya kita untuk bersama-sama melindungi dan menjaga haiwan dengan baik mengikut syariat Islam. Dalam konteks buku cerita Umar dan Si Oyen ini, terdapat pelbagai iktibar yang dapat kita perolehi. Antaranya, kita mestilah menyayangi dan menjaga haiwan peliharaan dengan penuh tanggungjawab. Misalnya, memberi haiwan makan dan minum serta tidak menyiksa sebarang haiwan. Malangnya, kini dapat kita lihat pelbagai bentuk penganiayaan terhadap haiwan dilakukan. Misalnya, menyepak kucing jalanan, meracuni kucing dan anjing jalanan. Bahkan ada yang membunuh kucing jalanan dengan menikamnya dengan menggunakan pisau. Perkara ini sangat menyedihkan kita semua, dan perkara seperti ini masih berlaku sedangkan Islam menitik beratkan umatnya untuk memiliki sifat ihsan kepada haiwan. Maka sebagai khalifah di muka bumi ini, kita seharusnya membendung masalah ini daripada terus berleluasa. Perkara ini amat membimbangkan ramai pihak kerana kes penganiayaan dan penderaan kepada haiwan ini semakin berleluasa di Malaysia. Sedangkan kita sudah didedahkan dengan pelbagai
inisiatif didedahkan dengan ajaran agama supaya tidak menyiksa haiwan-haiwan ini. Dalam Islam juga menegaskan bahawa kita akan diazab ke dalam neraka jika kita menyiksa haiwan-haiwan ini, dan terdapat kisah yang telah banyak menjadi pengajaran kita mengenai penderaan terhadap haiwan ini. Nampaknya video ini sudah berada di penghujungnya. Sebelum saya menghabiskan video ini, izinkan saya untuk menyimpulkan terhadap penceritaan saya sebentar tadi. Sudah terang lagi bersuluh, dapat kita lihat betapa Islam menyeru umatnya untuk memiliki sifat ihsan dengan haiwan dan tidak menzalimi haiwan. Hal ini dikatakan demikian kerana haiwan juga merupakan makhluk ciptaan Allah yang bernyawa dan ia berhak hidup di muka bumi ini. Dalam hadis Bukhari, ada meriwayatkan bahawa pada setiap yang bernyawa ada pahala. Maka kita seharusnya menjaga dan memelihara haiwan dengan baik. Sebagai contoh, memberi haiwan minum dan makan. Kerana apa? Haiwan juga tahu rasa sakit. Haiwan juga mengalami sakit. Dia juga akan merasa lapar jika tidak diberi makan. Sama dengan manusia. Manusia kita akan rasa lapar jika kita tidak diberi makan. Kita akan rasa sakit jika kita diseksa. Begitulah dengan haiwan. Haiwan merupakan makhluk Allah yang bernyawa. Maka haiwan berhak untuk hidup di muka bumi. Sama dengan kita. Kita tidak seharusnya menyiksa haiwan dan kita tidak seharusnya mengabaikan tanggungjawab kita untuk melindungi haiwan. Kerana haiwan juga makhluk Allah. Dan dalam hadis Bukhari yang saya sebutkan tadi, ada mengatakan bahawa pada setiap yang bernyawa ada pahala. Dengan kita melindungi, dengan kita menjaga dan memberi makan kepada haiwan, kita akan mendapat pahala. Maka kita seharusnya menjaga haiwan dan memelihara haiwan dengan baik. Sebagai contoh, memberi makan dan minum kepada haiwan. Ingatlah, perkara ini bukanlah satu perkara yang sia-sia. Kita akan memperoleh pahala dengan menyayangi haiwan. Sebaliknya, azab neraka akan menanti mereka yang menzalimi haiwan. Kerana apa? Setiap perbuatan kita akan dihitung dan akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan yang baik akan mendapat pahala dan perbuatan yang sebaliknya akan mendapat dosa. Begitu juga dengan haiwan. Apabila kita berbuat baik dan melindungi haiwan, kita akan mendapat balasan yang baik daripada Allah. Apabila kita menyiksa haiwan, menyepak haiwan, mendera haiwan, kita juga akan mendapat dosa ataupun yang mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah merupakan Maha membalas. Tetapi malangnya pada masa kini dapat kita lihat terdapat segelintir individu yang menganggap menzalimi haiwan adalah satu perkara yang remeh, tetapi hakikatnya dalam Islam ia adalah satu perkara yang akan menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa setiap perkara yang kita lakukan di dunia ini pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Pernahkah anda semua mendengar tentang satu amalan yang boleh kita lakukan di mana kita memberi makan dan minum kepada haiwan dan meminta doa kepada haiwan tersebut untuk mendoakan kita dalam sesuatu perkara. Perkara ini dapat kita lihat bahawa dengan kita memberi makan dan minum kepada haiwan, haiwan tersebut akan mendoakan kita kembali. Haiwan akan mendoakan yang baik-baik buat kita jika kita berbuat baik kepada mereka. Maka justru semua pihak seharusnya memainkan peranan yang penting
dalam usaha untuk mengurangkan kes penganiayaan terhadap haiwan. Hal ini dikatakan demikian kerana di Malaysia terdapat statistik yang menunjukkan sebanyak 1,766 aduan tentang pengabaian dan penderaan haiwan yang telah disiasat dari tahun 2020 hingga Jun 2025. Ini merupakan aduan yang telah disiasat dan telah dikaji. Bagaimana pula kes-kes penderaan dan penganiayaan haiwan yang kita tidak lihat, yang kita tidak kaji. Kerana kita lihat pada masa kini, kes penganiayaan haiwan ini sangatlah berleluasa, dan saya percaya dalam statistik ini mengatakan bahawa 1,766 aduan ini pada statistik, tetapi apa yang saya lihat, saya rasa 1,766 aduan ini sepatutnya lebih tinggi. Jika kita lihat dengan mata kasar kita sendiri pada masa kini, terdapat pelbagai kes penganiayaan terhadap haiwan ini berlaku di Malaysia. Sedangkan negara kita merupakan negara Islam, dan negara Islam ini menegaskan tentang penganiayaan dan penderaan terhadap haiwan ini kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masih terdapat segelintir pihak yang masih bersifat hati kering terhadap haiwan yang dianiaya ini. Isu ini bukan sahaja berkisarkan tentang ajaran agama Islam, malah ia melibatkan sifat berkeperimanusiaan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita menyayangi dan menjaga haiwan dengan baik, ini menunjukkan bahawa kita mempunyai sifat empati yang tinggi. Kita masih mempunyai sifat berkeperimanusiaan. Sebaliknya, jika kita menyeksa haiwan, jika kita menzalimi haiwan, kita mendera haiwan, menampakkan yang bahawa kita ini tidak memiliki sifat berkeperimanusiaan. Kita tidak berbelas kasihan terhadap haiwan. Sedangkan haiwan juga makhluk hidup yang bernyawa seperti kita manusia. Jika kita merasa sakit, pasti haiwan juga merasa kesakitan. Baiklah rakan-rakan semua, saya harap anda semua mendapat iktibar daripada kisah dan cerita yang saya sampaikan ini, terutamanya dalam cerita dalam buku teks digital yang saya ciptakan tadi, Umar dan si Oyen. Dan saya berharap kita semua dapat berganding bahu untuk mengurangkan kes penganiayaan terhadap haiwan ini. Pelbagai pihak seharusnya memainkan peranan yang penting untuk mengurangkan kes penganiayaan ini. Sebagai contoh, ibu bapa. Ibu bapa seharusnya mendidik dan memberitahu kepada anak-anak mereka supaya menjaga dan melindungi haiwan. Ibu bapa juga bolehlah menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak mereka bagaimana cara ibu bapa ini melindungi, menjaga haiwan. Maka anak-anak akan mengikuti ibu bapa mereka. Sebaliknya, jika ibu bapa mendera dan menzalimi haiwan, maka tidak mustahil anak-anak juga akan mengikuti tingkah laku ibu bapa tersebut. Sebalik dan seterusnya, pihak sekolah juga bolehlah mendidik murid-murid terhadap ihsan terhadap haiwan ini dengan lebih terperinci dari sejak sekolah rendah lagi. Selain itu, pihak kerajaan juga bolehlah menguatkuasakan lagi undang-undang terhadap kes penganiayaan terhadap haiwan. Hal ini dikatakan demikian kerana pada masa kini dapat kita lihat pelbagai kes melibatkan penganiayaan terhadap haiwan ini. Maka dengan cara pihak kerajaan menekankan lagi dan menguatkuasakan lagi undang-undang seperti memberi hukuman berat kepada mereka yang terbukti menyiksa haiwan ini, hukuman seperti hukuman penjara dan sebagainya. Hal ini dapat membantu untuk menakutkan lagi rakyat-rakyat supaya tidak melakukan kezaliman terhadap haiwan.
Baiklah rakan-rakan semua, video ini sudah sampai kepada penghujungnya. Saya harap anda semua dapat memperoleh iktibar dan manfaat daripada video ini. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Al-As, membaca surah Al-As, supaya masa yang kita luangkan untuk melihat video ini memperoleh berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih saya ucapkan anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk melihat video ini. Itu sahaja daripada saya. Sebelum itu, jika anda merasa video ini bermanfaat kepada rakan-rakan sekalian, sila like, komen, and share video ini supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana dapat melihat dan memperoleh manfaat daripada video ini. Terima kasih saya ucapkan. Bye.